Jumpa kami dekat China. Balik. Better. Kami jumpa pasar dan kami masuk ke dalam lah. Macam meriah kan. Ikutlah jumpa makanan ke apa ke yang boleh dimakan. Lagi budak dia nak cari souvenir nak bawa balik dekat kawan-kawan dia lah. Kat depan ni ada jualan baju pakaian sejuk. Not sure lah berapa harga dia, tapi kami tak adalah nak beli. Nak makan lagi kau? Tak berasa? Beku dah pe. Terlalu ramai sebab hari ni hari Ahad je, orang cuti umum. Tak sanggup ke? Okey, kami terpaksa balik ke hotel ke ataupun nak cari tandas tapi tak jumpa. Sebab si kecil tu dah tak tahan, sejuk sangat. Lepas tu kat sini tak tahulah, memang padatlah orang. Jika cari masjid bukan sekadar cari makan, tak cari tandas sekali. Laju lah. Pergi tinggal. Mana? Di sini kedai makanan halal. Dia hanya jual mi sahaja, tak ada nasi. Dekat bawah ni kedai makan lah, atas tu masjid. WhatsApp. Bah, wait. Tak ada. Tak ada orang ngaru. Main lama sekali. Rina. Roti. Okey. Oh, review. Kaki pedas ke? Duk warna. Allah jatuh dosa. Orang macam dah tak ramai lah. Sejuk kot. Dah ke petang, esok dia orang dah mula sekolah, mula kerja. Dia tak sabar tu. Dia nak tak macam mana. Aduh. Kami perasan sini macam ancient city. Kami tak pasti nama tempat dia sebab kami main jalan je, jumpa terus masuk. Nanti kami Google tengok apa nama tempat ni. Nanti kami mention balik dekat sini lah. Okey, macam hari pun dah makin gelap. Kami pun nak beransur lah balik sebabnya tak ada apa yang dapat dicari kat sini. Yang banyaknya hanyalah pakaian lah. Tadi kami jumpa ada juga beberapa makanan tapi kami tak boleh nak makan. Kecuali ada beberapa kedai yang vegetarian. Tu kami berani nak beli. Itu memang suggestion daripada orang juga lah untuk beli dekat kedai vegetarian. Base yang tak ada, apa yang panggil? Haiwan. Baik, ikutlah kami balik. Selamat pagi.
Okey, keadaan dekat sini sekarang ni sedang hujan tapi taklah lebat. Dan kami nak ke bukit tak boleh. Jom, abang tunggu kat luar tu. Sekarang sedang menunggu teksi. Okey, teksi dah sampai. Kami naik teksi dululah. Dia nak kecek dulu. Kami cancel teksi sebabnya dia cakap tak boleh naik 5 orang, kena 4 saja. Sedangkan yang sebelum ni kami boleh je naik 5 orang. Tergantunglah pada driver tu. Kalau yang cerewet memang tak dapat, kami keluar balik teksi dan kami order yang lain. Tak tahu dapat ke tak. Cubalah lagi ni. Satu tasak. Mulanya tak terima teksi yang kedua ni. Tapi dia cakap budak kecil kan. Dia terimalah. Cakap okey. Okey, kami dah sampai dekat makanan halal yang sama. 3 hari berturut rasa makan tempat yang sama. Tapi menu yang lain. Hari ni nak cuba dekat kedai mi. Tak, cakap boleh lah. Apa anda? Kata apa? Piramli? Jalan dah. Okey, boleh tengok keadaan sekeliling kami ni. Jalan basah. Lepas tu hujan lah. Kalau ikutkan ramalan cuaca kemarin 30%. Lepas tu waktu malam kami cek 40%. Hari ni 50%. Dan memang hujan tak berhenti lah. Jadi tak dapatlah kami ikut plan. Duduk sini. Tak usah pergi jauh lagi. Adik sini adik. Kedai ni atas dia adalah masjid. Semak dekat sini dia. Jom. Duduk balik sini. Macam-macam pun nak tahan order. Tu tengok ada orang boleh tu. Macam sekuk tu. Belakang abang. Nampak? Dia cabut. Jangan malam tu dah. Patah kan? Apa ni? Macam mana ni? Ya. Macam ni? Dia kena suka lagi. Okey. Ada ayah ni apa ni? Hujan. Memang tak boleh keluar jalan-jalan hari ni sebabnya cuaca tak mengizinkan. Tadi gerimis, sekarang ni dah rasa basah dekat atas kepala. Yang kecil tu untunglah sebab dia jaket tu kalisah juga air. Yang kami ni lah kain yang serap air. Dia lah. Bangun. Kami berada kali ketiga di Amazon Cafe. Target kami pagi ni lah nak ke Kinsey Mountain sebenarnya. Jadi sekarang ni kalau suruh 6-7 tu boleh tahan lagi kan, boleh jalan-jalan. Sebab sekarang ni hujan. Okey, bila hujan ni campur dengan sejuk ni ada satu masalah lah. Dan kami nak berjalan-jalan. Hari ni hari terakhir kami berada di Nanning sebelum kami bertolak pulang esok ke Kuala Malaysia. Lumpur. Apa tu? Jadi tak ada apalah kami boleh buat hari ni. Kononnya ada aktiviti tapi tak boleh. Aktiviti sama lah kami buat ni. Minum kopi dekat Amazon. Datang kat masjid Nanning ni, makan-makan, minum kopi. Termenung sekejap nak fikir nak pergi mana. Nak lama pusing pun hujan. Kami ni tumpang tandas masjid. Sebab kalau tempat lain ni agak ngeri lah juga nak masuk.
Di masjid ni empat tingkat solat je tempat tingkat 4. Tapi bukan nak pergi solat, nak pergi tandas. Dia dah habis lepas waktu Zuhur. Nanti kita singgah. Boleh singgah? Kat 4 lagi. Singgah. Restoran. Bilik mesyuarat. Masjid atas lagi ya? Dok. Jom, naik atas. Naik atas. Oh, tempat air semaya situ. Men's bathroom. Dia semaya. Mana lah? Oh, cuci. Lah. Lagi bersih. Okay, kalau kita perhatikan, kami lah, ruang sini nampak lebih bersih berbanding dengan kawasan bawah tadi. Ni ruang ambil wuduk bagi orang lelaki, nampak lebih luas. Kami ke tingkat yang terakhir, iaitu tingkat 4. Assalamualaikum. Kena pecat kasut, buang kasut, pecat kasut, buang kasut. Assalamualaikum. Bagak. Oh, paling atas sebab ada ruang kat sini. Luar atas. Ni ke tempat orang puan. Tak ada jemaah pada waktu ni sebab bukan waktunya. Beli apa tu? Roti goreng. Sedap. Cepat dok. Oh, cepuk lah, cepuk. Nak ada apa ni kau? Ayat nak kau rasa? Memang air ilas lah. Boleh tak main dah. Dah kan nak? Fine. Tak. 你们哪个国家的？你们是哪个国家的？ Alah, tak tahu. 马来西亚吗？ Malaysia. Okey, selesai sudah vlog kami untuk kali ini. Jangan lupa untuk Like share. dan subscribe video kami ini. Bye. Bila nak balik pun dia tak boleh nak ronda dekat kawasan sekitar ni lagi dah. Turun naik metro tu naik 1, turun ke Naik 1 airport bus shuttle. Masuk.